Hari ini 30 Sep 2025, saya melawat Drontech Asia 2025 di Nitik, Kuala Lumpur. Hari pertama tidak ramai orang. Saya tidak sempat daftar sebelum datang. Saya daftar di depan kaunter. Banyaknya soalan-soalan online untuk dijawab sebelum dapat pas. Masuk-masuk sahaja ada booth Malvos Sense. Jangan keliru Malvos and Geosense. Kami juga menyediakan perkhidmatan pemetaan drone. Tapi Malvos dan Aeonic atau dulu dikenali sebagai Pola Drone dapat banyak geran dan pelaburan, maka mereka boleh beli banyak teknologi baru dan juga menjadi pembekal teknologi drone. Satu kemajuan kepada industri drone tempatan. Tetapi persoalannya, adakah produk-produk drone ini dibangunkan oleh anak tempatan atau kita sebagai promotor sahaja? Kini drone sahaja tidak lengkap. Drone harus digabungkan dengan robotics dan AI. Saya lihat pembekal perkhidmatan drone memaparkan juga sistem pemprosesan data atau image dan juga sistem laporan AI. Pelanggan atau pengguna mahukan maklumat yang berguna untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat. Saya juga melihat beberapa ekosistem drone seperti bateri, propeller system. Sebagai pengguna drone, kami amat faham tentang keperluan ekosistem ini, yang mana pada masa ini majoriti komponen utama drone datangnya dari luar, terutama China. Tak banyak syarikat tempatan yang mengeluarkan sebagai contohnya propeller atau kipas. Malahan servo juga kita beli dari luar. Mungkin kita boleh bangunkan servo atau propeller atau ESC ataupun autopilot sendiri. Malangnya masih kurang. Maka kita akan terus mempamerkan barang orang lain. Sensor seperti LiDAR atau drone laser sensor bagi tujuan pemetaan 3D juga telah banyak di pasaran. Sudah lama kami bercadang untuk melabur dalam drone LiDAR, tetapi kos agak tinggi, risiko juga tinggi dan pelanggan juga tidaklah banyak yang sanggup bayar lebih. Baiklah, saksikanlah keadaan di Drontech Asia 2025 ini. Ini satu produk drone VTOL atau Vertical Take Off and Landing Fixed Wing kecil dari China. Kami juga 8 tahun dahulu membangunkan VTOL Fixed Wing sendiri dan pernah jual ke luar negara. Tetapi harga drone dari China ini lebih murah dari kami dan lebih canggih. Memang sukar untuk pembangun drone tempatan bersaing dengan pengeluar China. Adakah kita akan terus menjadi pengguna sahaja? Saya melawat booth-booth dari universiti tempatan, seperti UTM dan UITM. Mereka ada produk drone yang dibangunkan sebagai showcase. Mungkin pengguna boleh bekerjasama dengan mereka untuk membangunkan drone atau ekosistem drone robotik tempatan yang boleh dikomersialkan di masa harapan. Tetapi sekarang untuk mendapatkan geran bagi pembangunan drone amat sukar, kerana terlalu banyak idea-idea drone pada masa ini dan peluang pengkomersialan amat terhad.